Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Perbit Pertahanan Awam Mio Ahmad Firdaus bin Mio Fendi dan rakan penyampai Lieutenant Muda Pertahanan Awam Nur Fatin Atikraliana binti Abdullah dalam kapsul APM edisi 21 Mac bagi tahun 2025. Antara yang menarik dalam kapsul APM minggu ini, program memasak bubur lambuk sempena semarakkan Ramadan bersama Danki Yayasan Food Bank Malaysia tahun 2025. Pada 12 Mac yang lalu, Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Aminur Rahim bin Muhammad, Ketua Pesuruhjaya APM telah menghadiri program memasak bubur lambuk sempena semarakkan Ramadan bersama Danki X Yayasan Food Bank Malaysia tahun 2025 yang telah disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah binti Wan Ismail, Isteri Perdana Menteri, bertempat di Pusat Pengumpulan dan Peragihan Yayasan Food Bank Malaysia, Kajang, Selangor. Program tersebut telah dianjurkan oleh Yayasan Food Bank Malaysia dengan kerjasama Danki Malaysia dengan melibatkan penyertaan dari pelbagai jabatan dan agensi kerajaan seperti Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Puspanita Cawangan Kecil Nakma. Turut hadir Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam Ghazali bin Abdul Rahman, Pengarah APM Negeri Selangor, Profesor Dr. Muhammad Salmi bin Muhammad Sohod, Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Food Bank Malaysia, Datin Seri Datuk Nurhaiti binti Musa, Isteri Menteri Dalam Negeri, Encik Peter Yu, Pengarah Urusan Donat Golden Sdn Bhd, PGKB Abdul Manaf bin C. Isa, Pengarah Bomba Daerah Putrajaya, Kapten Pertahanan Awam Muhammad Khairul Sobri, Pegawai Pertahanan Awam Daerah PPAD Hulu Langat dan semua sukarelawan dari pelbagai jabatan dan agensi yang terlibat. Pada 12 Mac yang lalu, delegasi Connecting Worlds Institute of Japan telah mengadakan lawatan bertempat di Pejabat Daerah Pertahanan Awam, Kuala Lumpur. Lawatan tersebut telah disambut baik oleh Yang Amat Setia Timbalan Pesuruhjaya Pertahanan Awam Haji Abdul Wahab bin Haji Rahim, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Selain itu, turut diadakan sesi pameran yang telah dikendalikan oleh pegawai dan anggota Pasukan Khas Pertahanan Awam PASPA dari Bahagian Pengurusan Bencana dan Operasi IPA. Semoga lawatan ini dapat memperkukuhkan hubungan antarabangsa APM dalam usaha meningkatkan kecekapan pengurusan bencana dan keselamatan awam di masa yang akan datang. Turut hadir Yang Setia Kolonel Pertahanan Awam Effendi bin Haji Ali, Pengarah APM Wilayah Persekutuan bersama Pegawai Kanan APM serta pegawai dan anggota APM Wilayah Persekutuan. Pada 14 Mac yang lalu, Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Aminur Rahim bin Muhammad, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah mengadakan sesi rondaan dan pemantauan Ops Ramadan bertempat di Bazar Ramadan Persiaran Wawasan Seriap Perlis. Sesi rondaan ini dilakukan adalah bagi memastikan bantuan awal dapat diberikan jika berlaku sebarang kejadian, kecemasan dan memastikan keselamatan pengunjung sewaktu berada di bazar tersebut. Turut hadir Yang Setia Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Izaimi bin Mat Daud, Pengarah APM Negeri Perlis, bersama Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Syamil bin Itman, Pegawai Bahagian Perancangan Dasar dan Penyelarasan IPPA, Kapten Pertahanan Awam Saifuddin bin Abdullah, Pegawai Pertahanan Awam Operasi Negeri Perlis, Kapten Pertahanan Awam Haji Asri bin Mustari, Pegawai Pertahanan Awam Negeri Perlis serta pegawai dan anggota APM Negeri Perlis. Pada 15 Mac yang lalu, Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Aminur Rahim bin Muhammad, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia telah mengadakan lawatan kerja rasmi bertempat di Pejabat Daerah Pertahanan Awam Baling, Kedah. Dalam lawatan kerja tersebut, Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya APM telah menyantuni petugas di lapangan dan membuat tinjauan fasiliti pejabat bagi mengenal pasti bantuan awal yang perlu disalurkan
seperti aset operasi dan menyelamat untuk kegunaan pejabat APM daerah Baling yang terbakar pada 5 Mac yang lalu. Turut hadir Yang Setia Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Zaril Anwar bin Zulmuji, Pengarah APM Negeri Kedah, bersama Yang Setia Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Hanif bin Nasir, Komandan Pusat Latihan Pertahanan Awam Wilayah Utara Pulau Pau, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Syamil bin Isman, Pegawai Bahagian Perancangan Dasar dan Penyelarasan IPA, dan Lieutenant Pertahanan Awam Muhammad Faizul bin Abdul Aziz, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Baling, serta pegawai dan anggota APM Daerah Baling. Sebelum menutup Pixel APM pada minggu ini, kami tinggalkan anda dengan sekitar video sorotan. Zayan FM bersama Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam, Aminur Rahim bin Muhammad, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, dan Yang Setia, Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam, Ghazali bin Abdul Rahman, Pengarah APM Negeri Selangor, dalam mengupas topik sukarelawan dan pertahanan awam Trust Kesejahteraan Nasional, bertempat di Astro Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada 17 Mac yang lalu. Hanya yang saya di Kapsul APM. Salam hormat dan Assalamualaikum. Langit kami tak tidur, ketika hujan mencurah kami berjaga. Jika bencana tiba-tiba datang, kami segera ada. Sebelum semasa dan selepas kami tetap ada. Selamat menyambut hari ulang tahun Pertahanan Awam kali ke-73.